semua orang, sila buang pewarna rambut anda. Begini ceritanya. Seminggu sebelum ibu saya meninggal dunia 3 tahun lalu, ibu saya yang sedang terbaring di katil hospital menggenggam erat tangan saya dan berkata, "Jamal, tolong warnakan rambut mak. Rambut mak dah putih semua, mak malu nak keluar." Saya bergegas membeli pewarna rambut berkualiti tinggi berharga RM60 yang telah saya jual selama 35 tahun. Harga kosnya cuma RM4. Saya menyapu pewarna itu dengan berhati-hati pada rambut ibu. Tetapi 30 minit kemudian, bintik-bintik merah mula muncul di dahi ibu saya. Ibu mengadu rasa pedih dan gatal. Saya cepat-cepat mencucinya dengan air. Proses mewarna rambut itu gagal. Malam itu, buat pertama kali dalam hidup saya membaca dengan teliti senarai bahan kandungan pewarna rambut tersebut. Ianya adalah campuran bahan kimia yang boleh melecurkan kulit kepala, penuh dengan bahan peluntur yang baunya seperti klorin. Dan saya telah menjual benda ini kepada pakcik-pakcik dan makcik-makcik selama 35 tahun. Saya Encik Jamal. Saya telah membeli dan menjual makanan serta barangan keperluan harian di sebuah syarikat pengedar besar selama 35 tahun. Pewarna rambut adalah salah satu daripadanya. Selepas hari itu, saya seperti orang gila. Saya mula mencari cara untuk mewarnakan uban tanpa bahan kimia. Dalam setahun, saya telah mencuba 127 kaedah yang berbeza dan gagal sebanyak 126 kali. Kemudian pada percubaan terakhir, saya masukkan satu bahan ini ke dalam kopi. 30 minit kemudian, saya melihat ke cermin. Uban putih di atas kepala saya telah bertukar menjadi hitam. Saya telah berjaya. Saya telah berkongsi kaedah ini dengan Puan Siti Aminah, 72 tahun, dari Kuala Terengganu. Beliau adalah orang yang tidak dapat menghadiri majlis graduasi cucunya. Apabila cucunya bertanya, "Nenek, kenapa rambut nenek putih sangat?" hatinya hancur luluh. Selepas menggunakan kaedah ini, beliau menangis apabila melihat ke cermin. Sehingga kini, beliau tidak lagi membeli walau sekotak pewarna rambut pun. Jadi, apakah satu bahan ini? Ia adalah sesuatu yang ada di dapur setiap orang. 217 orang telah mencuba. 93% telah berjaya. Jika hari ini anda semua menonton video ini sehingga habis, dalam masa 30 minit sahaja, uban anda akan hilang sepenuhnya dan membuatkan anak cucu anda terkejut. Jika anda risau tentang uban, sila tinggalkan nombor 1 di ruangan komen. Mari kita mulakan sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan berterus terang. Selama 35 tahun menjual pewarna rambut, saya tidak pernah sekali pun membaca senarai bahan kandungannya dengan teliti. Saya hanya menjual dengan menggunakan kata-kata iklan seperti produk ini mempunyai bahan semula jadi, teknologi Jerman. Tetapi selepas apa yang terjadi kepada ibu saya, semuanya berubah. Adakah anda tahu apa perkara pertama yang saya lakukan? Saya pergi ke pasar raya dan membeli 12 jenis pewarna rambut. Tidak kira mahal atau murah, saya beli semuanya. Kemudian saya hantarkannya ke sebuah agensi pengujian yang bertauliah untuk menganalisis bahan kandungannya. Kos untuk analisis sahaja menelan belanja lebih RM2,000. Apabila saya menerima keputusannya, saya terkejut. Yang berharga RM60 atau yang berharga RM15, bahan kandungannya sama sahaja. Penuh dengan bahan peluntur yang berbau seperti klorin dan bahan kimia yang melecurkan kulit kepala. Hanya bungkusannya sahaja yang nampak hebat, tetapi isinya sama sahaja. Ketika itu saya sedar, wang yang pakcik-pakcik dan makcik-makcik kita belanjakan setiap bulan sebanyak RM50-60, semuanya adalah pembaziran. Dalam setahun, kos untuk pewarna rambut sahaja hampir RM1,000. 10 tahun sudah hampir RM10,000. Dengan wang sebanyak itu, pakcik dan makcik boleh memberi duit belanja kepada cucu dan membeli makanan yang sedap untuk diri sendiri. Oleh itu, saya telah bertekad saya mesti mencari cara untuk mewarnakan uban tanpa bahan kimia. Dalam setahun, saya telah mencuba 127 kaedah. Saya telah merebus kulit bawang. Saya juga telah mengisar kacang hitam. Saya juga telah menyapu bijan hitam. Tetapi semuanya gagal. Warna tidak lekat. Atau jika lekat pun ia luntur dengan sangat cepat. Selepas kegagalan ke-126, saya hampir berputus asa. Tetapi pada suatu pagi, ketika sedang minum kopi di dapur, saya tiba-tiba mendapat satu idea.
Kopi jika terkena pada baju memang takkan hilang bila dibasuh, jadi bagaimana pula dengan rambut? Saya terus menyapu kopi pada rambut saya, tetapi satu masalah timbul. Warna lekat, tetapi ia luntur dengan sangat cepat. Apabila saya mencuci rambut, air yang mengalir berwarna coklat. Ada sesuatu yang kurang. Ketika itu saya teringat, imej ibu saya meletakkan garam semasa mewarna kain. Ibu kata garam membantu mengekalkan warna. Saya pun cuba memasukkan garam ke dalam kopi. Hanya setengah sudu kecil. Kemudian saya sapukannya pada rambut. Saya tunggu 30 minit. Saya bilas dengan air. Saya lihat ke cermin. Uban putih di atas kepala saya telah bertukar menjadi hitam. Saya cuba gosok dengan tangan. Tidak luntur. Keesokan harinya saya syampu rambut saya. Warna hitam itu masih kekal. Saya telah berjaya. Inilah dia. Bahan yang anda semua tertanya-tanya selama ini ialah garam. Setengah sudu kecil garam biasa yang ada di dapur akan mengubah uban anda menjadi hitam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ini belum berakhir. Mulai sekarang barulah kandungan yang sangat penting. Kerana jika anda fikir hanya perlu campurkan kopi dan garam kemudian sapu sahaja, anda akan menghadapi masalah besar. Jika disapu dengan cara yang salah, keberkesanannya akan berkurangan separuh. Kulit kepala boleh menjadi pedih. Saya telah menunjukkan cara ini kepada 217 orang, tetapi pada mulanya hanya 203 orang yang berjaya. 14 orang yang lain telah gagal. Mengapa mereka gagal? Rupa-rupanya mereka semua melakukan kesilapan yang sama. Mulai sekarang, saya akan tunjukkan 4 kesilapan tersebut. Terutamanya, kesilapan pertama yang akan saya sebutkan adalah kesilapan yang dilakukan oleh 9 daripada 10 orang. Hanya dengan membetulkan kesilapan ini, kadar kejayaan anda akan meningkat 2 kali ganda. Kesilapan keempat ialah menyapu campuran kopi garam pada rambut yang basah. Ini adalah kesilapan yang dilakukan oleh 5 daripada 10 orang. Anda sama sekali tidak boleh mencuci rambut di bilik air dan hanya mengelapnya ala kadar dengan tuala dan terus menyapunya. Kenapa begitu? Kerana air akan mencairkan pigmen kopi. Biar saya jelaskan dengan cara yang mudah. Jika anda membancuh satu sudu kopi di dalam cawan, ia akan berwarna coklat pekat, bukan? Tetapi jika anda terus menambah air, apa akan jadi? Ia akan beransur-ansur pudar dan bertukar menjadi warna coklat cair. Rambut pun begitu juga. Jika disapu pada rambut yang basah, pigmen kopi akan larut dalam air dan tidak dapat meresap jauh ke dalam helaian rambut. Oleh itu, walaupun anda menunggu selama 30 minit, warnanya hanya akan pudar uban putih di atas kepala. Masih tetap putih. Saya akan ceritakan kisah Encik Hashim, 68 tahun, dari Pulau Pinang. Beliaulah orang yang telah melakukan kesilapan ini. Beliau telah mandi pada waktu malam. Beliau mencuci rambutnya dengan sangat bersih. Beliau hanya menepuk-nepuk rambutnya dengan tuala untuk mengeringkan sedikit air. Kemudian beliau dengan berhati-hati menyapu campuran kopi garam pada rambutnya. Beliau menjangkakan bahawa dengan menunggu 30 minit lagi, rambutnya akan menjadi hitam legam. 30 minit kemudian, beliau pergi mencuci rambut. Beliau melihat ke cermin, tetapi bahagian atas kepalanya masih putih. Hanya sedikit keperangan. Beliau kecewa dan beliau menelefon saya. "Encik Jamal, cara ni tak berkesan lah. Ada apa-apa yang saya buat salah ke?" Saya bertanya kepadanya. "Encik, adakah encik cuci rambut dan terus sapu?" "Ya, saya cuci bersih-bersih, baru saya sapu." "Ada masalah ke?" Saya pun menjelaskan, encik mesti sapu pada rambut yang kering sepenuhnya. Encik kena guna pengering rambut untuk keringkan betul-betul baru sapu. Kulit kepala pun kena keringkan sepenuhnya. Keesokan harinya, beliau menelefon saya lagi. Suaranya sangat gembira. "Encik Jamal, dah jadi? Rambut hitam legam." Cucu saya pun tanya, "Atuk warnakan rambut ke?" Saya pun tumpang gembira. Hanya dengan menukar satu perkara, iaitu mengeringkan rambut dengan pengering rambut, hasilnya jauh berbeza. Oleh itu, sila ingat, anda mesti menyapu pewarna ketika rambut kering sepenuhnya. Gunakan pengering rambut pada mod angin sejuk, bukan angin panas, untuk mengeringkannya. Angin panas akan menyebabkan iritasi pada kulit kepala, jadi angin sejuk lebih baik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi perkara yang ingin saya katakan. Walaupun rambut kering,
Anda tidak sepatutnya terus menyapunya tanpa mencuci rambut terlebih dahulu. Kenapa? Kerana jika rambut berminyak atau kotor, pigmen kopi tidak akan dapat melekat pada helaian rambut. Bayangkan seperti mengecat dinding. Jika dinding berminyak, cat tidak akan lekat, bukan? Rambut pun begitu juga. Oleh itu, kita mesti melakukan seperti berikut. Pertama sekali, cuci rambut dengan bersih. Gunakan syampu untuk menghilangkan semua minyak. Selepas tu, gunakan pengering rambut untuk mengeringkannya sepenuhnya. Keringkan juga kulit kepala. Barulah sapu campuran kopi garam. Hanya dengan mengikut urutan ini, keberkesanan mewarna rambut akan meningkat 2 kali ganda daripada 217 orang. Mereka yang menyapu pada rambut kering, hampir semuanya berjaya. Sebaliknya, daripada 14 orang yang menyapu pada rambut basah, 11 orang telah gagal. Namun begitu, masih ada 3 lagi kesilapan yang lebih penting. Terutamanya, kesilapan ketiga adalah kesilapan berbahaya yang boleh merosakkan kulit kepala anda. Jika anda tidak tahu tentang ini dan terus menyapunya, anda akan berasa gatal sehingga tidak boleh tidur pada waktu malam. Kesilapan ketiga ialah meletakkan terlalu banyak garam. Ini adalah kesilapan yang sangat berbahaya. 3 daripada 10 orang mengadu bahawa kulit kepala mereka pedih kerana kesilapan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun garam itu baik, jangan sekali-kali letak 1 atau 2 sudu penuh. Anda hanya boleh letak betul-betul setengah sudu kecil sahaja. Sekarang, saya akan jelaskan sebabnya. Garam mempunyai 2 peranan. Pertama, ia membantu membuka sedikit kutikel rambut. Dengan cara itu, pigmen kopi boleh meresap masuk. Kedua, ia mengunci pintu supaya pigmen yang telah masuk tidak keluar semula. Tetapi jika meletakkan terlalu banyak garam, apa akan jadi? Kutikel rambut akan terbuka terlalu luas. Apabila itu berlaku, kulit kepala juga akan mengalami iritasi. Anda akan berasa pedih dan gatal. Dalam kes yang teruk, ia boleh menjadi bengkak dan merah. Saya akan ceritakan kisah Puan Fatimah, 71 tahun, dari Alostar. Beliau telah menonton video saya dan membuat campuran kopi garam. Tetapi beliau berfikir begini, kalau letak banyak garam, mesti lagi berkesan. Warnanya pun akan lebih gelap. Jadi beliau meletakkan 1 sudu kecil penuh garam. 2 kali ganda daripada setengah sudu yang saya katakan. Beliau mencampurkan banyak garam ke dalam kopi dan menyapunya pada rambut. Pada mulanya tiada apa-apa. Tetapi kira-kira 10 minit kemudian, kulit kepalanya mula rasa mencucuk-cucuk. Beliau fikir mungkin kerana sudah tua, jadi beliau cuba bertahan. Kira-kira 20 minit kemudian, ia bukan sahaja mencucuk-cucuk tetapi juga terasa panas. Akhirnya, tidak tahan lagi, beliau bergegas mencucinya dengan air. Apabila melihat ke cermin, dahi dan atas kepalanya telah menjadi kemerah-merahan. Bila digaru kerana gatal, ia terasa pedih. Keesokan harinya, beliau menelefon saya, "Encik Jamal, kulit kepala saya dah melepuh sebab garam." Macam mana ni?" Suaranya kedengaran sangat risau. Saya bertanya kepadanya, Puan letak berapa banyak garam?" "Saya letak 1 sudu." Saya ingatkan, "Kalau letak banyak lagi bagus." Lalu saya menjelaskan, Puan hanya boleh letak setengah sudu kecil sahaja. Letak banyak tidak bermakna lebih berkesan. Sebaliknya ia akan merosakkan kulit kepala." Seminggu kemudian, beliau mencuba lagi. Kali ini, beliau hanya meletakkan betul-betul setengah sudu kecil garam. Beliau menunggu 30 minit tanpa rasa pedih sedikit pun. Selepas mencuci dan melihat ke cermin, rambutnya telah menjadi hitam dengan sangat cantik. "Encik Jamal, kali ini berjaya. Tak sakit langsung." Suaranya kedengaran sangat gembira. Oleh itu, sila ingat, garam hanya letak betul-betul setengah sudu kecil sahaja. Anda mesti menggunakan sudu penyukat untuk mengukur dengan tepat. Jangan agak-agak. "Encik Jamal, jadi kalau letak sikit garam, macam mana?" Ada juga yang bertanya begitu. Jika meletakkan terlalu sedikit garam, masalah sebaliknya akan berlaku. Pigmen kopi tidak akan meresap jauh ke dalam helaian rambut. Walaupun ia dapat masuk, ia akan luntur dengan sangat cepat. Jadi keberkesanan mewarna akan menjadi sangat lemah. Apabila mencuci rambut, air yang mengalir akan berwarna coklat. Saya telah menemui perkara ini selepas menguji ke atas 217 orang. Garam tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Betul-betul setengah sudu kecil adalah nisbah emas.
Mereka yang mematuhi nisbah ini 203 orang telah berjaya. Sebaliknya, mereka yang meletakkan garam sesuka hati kebanyakannya gagal. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, masih ada 2 lagi kesilapan. Terutamanya, kesilapan kedua adalah kesilapan kritikal yang merosakkan keberkesanannya sepenuhnya. Walaupun telah diwarnakan, hanya 3 hari kemudian rambut kembali bertumpuk-tumpuk putih. Kesilapan kedua ialah membilas dengan air panas. Ini adalah kesilapan yang sangat kritikal. Usaha selama 30 minit mewarnakan rambut akan hilang begitu sahaja dalam masa 5 minit. Tuan-tuan dan puan-puan, anda telah menyapu campuran kopi garam pada rambut selama 30 minit, bukan? Sekarang adalah masanya untuk mencuci bersih. Tetapi pada masa ini, jangan sekali-kali mencuci dengan air panas. Kenapa begitu? Kerana air panas akan menyebabkan kutikil rambut terbuka. Apabila itu berlaku, pigmen kopi yang telah meresap ke dalam akan keluar beramai-ramai. Biar saya jelaskan dengan cara yang mudah. Jika anda membiarkan pintu peti sejuk terbuka, apa akan jadi? Semua hawa sejuk akan keluar, bukan? Rambut pun begitu juga. Air panas akan membuka pintu helaian rambut seluas-luasnya, menyebabkan semua pigmen keluar. Saya akan ceritakan kisah Puan Zainab, 69 tahun, dari Johor Bahru. Beliau telah membuat campuran kopi garam dengan teliti. Beliau juga meletakkan betul-betul setengah sudu kecil garam. Beliau menyapunya dengan teliti pada rambut yang kering. Beliau telah menunggu betul-betul 30 minit. Sekarang adalah masa untuk mencuci bersih. Beliau masuk ke bilik air. Beliau membuka pancuran air. Tetapi airnya hanya suam-suam kuku. Jadi beliau berfikir begini, air suam macam ni mana boleh cuci bersih? Mesti guna air panas baru bersih. Beliau menaikkan suhu air panas yang menggelegak keluar. Beliau menggunakan air itu untuk mencuci rambut. Air yang mengalir terasa sangat menyegarkan. Tetapi ada sesuatu yang pelik. Airnya berwarna coklat. Walaupun dibiarkan mengalir seketika, air berwarna coklat itu terus keluar. Apa ni? Kenapa warna luntur banyak sangat? Beliau mula risau. Tetapi beliau tetap mencucinya sehingga bersih. Beliau mengelap rambut dengan tuala dan melihat ke cermin. Satu kejutan. Bahagian atas kepalanya masih putih. Hanya sedikit keperangan. Beliau telah menunggu 30 minit tetapi hampir tiada kesan. Beliau menelefon saya. Encik Jamal, saya dah buat semua benda betul tapi tak jadi. Saya pun letak setengah sudu garam dan sapu pada rambut kering. Tapi kenapa tak jadi ya? Saya bertanya kepadanya. Puan, adakah puan bilas dengan air panas? Ya. Saya nak cuci bersih-bersih, jadi saya guna air panas. Itulah masalahnya. Saya pun menjelaskan, puan mesti bilas dengan air suam. Air panas akan melunturkan semua pigmen. 3 hari kemudian beliau mencuba lagi. Kali ini, beliau dengan berhati-hati membilas dengan air suam. Beliau menggunakan tangannya untuk memeriksa suhu air. Beliau melaraskannya agar sama dengan suhu badan. Semasa membilas, air hanya keluar sedikit warna coklat dan cepat menjadi jernih semula. Beliau mengelap dengan tuala dan melihat ke cermin. Rambutnya telah menjadi hitam dengan sangat cantik. Encik Jamal kali ini jadi hanya tukar suhu air sahaja, tapi bezanya sangat ketara. Suaranya kedengaran sangat terkejut. Oleh itu, sila ingat, apabila membilas, anda mesti menggunakan air suam, iaitu suhu yang apabila anda sentuh dengan tangan, ia tidak terasa panas atau sejuk, sekitar 35 hingga 37 darjah, sama dengan suhu badan kita adalah yang terbaik. Encik Jamal, jadi kalau bilas dengan air sejuk macam mana? Ada juga yang bertanya begitu. Air sejuk pun bagus. Malah air sejuk membantu kutikal rambut tertutup rapat menjaga pigmen daripada luntur. Tetapi jika anda mencuci rambut dengan air sejuk pada musim sejuk, anda boleh demam, bukan? Oleh itu, air suam adalah yang terbaik. Saya telah mengesahkan perkara ini melalui ujian ke atas 217 orang. Mereka yang membilas dengan air suam hampir semuanya berjaya. Mereka yang membilas dengan air panas kebanyakannya gagal. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang tinggal kesilapan terakhir. Kesilapan ini dilakukan oleh 9 daripada 10 orang. Hanya dengan membetulkan kesilapan ini,
keberkesanan warna rambut anda akan bertahan seminggu lebih lama. Kesilapan pertama ialah mencuci rambut dengan kuat menggunakan syampu sejurus selepas mewarna. Tuan-tuan dan puan-puan, anda telah menyapu campuran kopi garam selama 30 minit bukan? Anda telah membilasnya dengan air suam. Tetapi pada masa ini, jangan sekali-kali meletakkan banyak syampu dan menggosok dengan kuat. Kenapa begitu? Kerana pigmen kopi memerlukan masa untuk melekat sepenuhnya pada helaian rambut. Biar saya jelaskan dengan cara yang mudah. Bayangkan anda baru sahaja selesai mengecat dinding. Jika ia belum kering sepenuhnya dan anda menggosoknya dengan tangan, apa akan jadi? Ia akan terpadam bukan? Rambut pun begitu juga. Pigmen kopi masuk ke dalam celah-celah helaian rambut dan perlahan-lahan melekat. Proses ini mengambil masa sekurang-kurangnya 1 hari. Tetapi jika anda terus mencucinya dengan syampu yang kuat, pigmen yang belum melekat dengan kukuh akan keluar beramai-ramai. Saya akan ceritakan kisah Puan Noraini, 74 tahun, dari Ipoh. Beliau telah melakukan semuanya dengan sempurna. Beliau menyapu pada rambut kering. Beliau juga meletakkan betul-betul setengah sudu kecil garam. Beliau menunggu 30 minit. Beliau membilas dengan air suam. Tetapi selepas membilas, rambutnya terasa sedikit melekit. Rasa seperti masih ada sedikit serbuk kopi. Beliau berfikir begini, kalau biar macam ni nampak kotor, kena cuci bersih-bersih. Beliau menuang banyak syampu ke tapak tangannya. Beliau menyapukannya pada rambut dan menggosok dengan kuat. Buih keluar dengan banyak. Beliau berasa puas hati, berfikir bahawa sekarang barulah rambutnya bersih. Beliau membilasnya dengan bersih. Beliau mengelap dengan tuala. Tetapi tuala itu telah bertukar warna menjadi coklat. Apa ni? Beliau mula risau. Beliau melihat ke cermin. Bahagian atas kepalanya telah bertukar menjadi hitam, tetapi lebih pudar daripada yang disangka. Beliau berasa sedikit terkilan. Keesokan paginya, beliau mencuci rambut. Air yang mengalir berwarna coklat. Pada hari ketiga, beliau melihat ke cermin sekali lagi. Helaian uban di atas kepalanya telah mula muncul kembali. Kenapa jadi macam ni? Dah elok-elok hitam, beliau keliru. Dan beliau menelefon saya. Encik Jamal, rambut jadi putih balik lepas beberapa hari. Ada apa-apa yang saya buat salah ke? Saya bertanya kepadanya. Puan, adakah selepas bilas puan cuci balik bersih-bersih dengan syampu? Ya, rambut rasa melekit. Jadi saya cuci bersih dengan syampu. Itulah masalahnya. Saya pun menjelaskan, puan semasa membilas, puan sepatutnya hanya bilas dengan air atau guna sedikit sahaja syampu. Guna banyak akan melunturkan semua pigmen. Seminggu kemudian, beliau mencuba lagi. Kali ini, beliau hanya membilas perlahan-lahan dengan air suam. Beliau tidak menggunakan syampu. Walaupun sedikit melekit, beliau cuba bertahan. Keesokan paginya, beliau mendapati warna hitamnya lebih pekat. Seminggu berlalu, warnanya masih bertahan dengan baik. 2 minggu berlalu, uban masih belum kelihatan. Encik Jamal kali ini tahan lama betul. Cucu saya pun puji, nenek nampak muda. Suaranya kedengaran sangat gembira. Oleh itu, sila ingat, semasa membilas, anda sepatutnya hanya bilas dengan air atau guna sedikit sahaja syampu. Ambil sebanyak hujung jari sahaja, buihkan dengan lembut kemudian bilas. Dan yang terbaik adalah tidak menggunakan syampu pada hari pertama. Walaupun sedikit melekit, cuba bertahan. Dengan cara itu, pigmen akan melekat dengan kukuh pada helaian rambut. Encik Jamal, jadi mulai esok boleh guna syampu tak? Ada juga yang bertanya begitu. Ya, mulai esok boleh. Selepas sehari, pigmen telah stabil sedikit sebanyak. Dari situ, anda boleh menggunakan syampu seperti biasa. Cuma jangan gosok terlalu kuat. Saya telah mengesahkan perkara ini melalui ujian ke atas 217 orang. Mereka yang tidak menggunakan syampu pada hari pertama, warna rambut mereka bertahan secara purata lebih daripada 2 minggu. Mereka yang menggunakan syampu pada hari pertama, tidak sampai seminggu rambut sudah bertompok-tompok putih kembali. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini saya telah menunjukkan ke semua 4 kesilapan. Hanya dengan mengelakkan 4 perkara ini, anda juga boleh berjaya seperti 93% daripada 217 orang. Saya akan ringkaskan apa yang telah saya katakan hari ini. Pertama, jangan sapu pada rambut basah. Pastikan keringkan sepenuhnya
dengan pengering rambut baru sapu. Kedua, letak betul-betul setengah sudu kecil garam sahaja. Letak banyak akan merosakkan kulit kepala. Letak sikit tidak akan berkesan. Ketiga, bilas dengan air suam. Air panas akan melunturkan semua pigmen. Keempat, semasa membilas jangan guna banyak syampu. Hanya bilas dengan air atau guna dalam kuantiti yang sangat sedikit. Hanya perlu patuhi 4 perkara ini sahaja. Tidak susah langsung. Jadi sekarang saya akan tunjukkan cara yang tepat untuk membuat campuran kopi garam. Sila ambil kertas dan catat. Pertama, sediakan bahan-bahan. Kopi segera jenis serbuk, garam, air suam dan syampu. Itu sahaja. Ambil sebuah mangkuk. Mangkuk plastik atau mangkuk keluli tahan karat pun boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk sudu, guna sahaja sudu makan yang ada di rumah. Sudu yang kita guna untuk makan nasi setiap hari itu, tidak perlu beli yang lain. Pertama, masukkan 3 sudu makan serbuk kopi ke dalam mangkuk. Sukat penuh 3 sudu makan. Kedua, masukkan 3 sudu makan air suam. Bukan air panas tetapi air yang suam-suam kuku sahaja. Sentuh dengan tangan, rasa suam sudah cukup. Kacau dengan penyepit untuk melarutkan kopi sepenuhnya. Ketiga, ini adalah bahagian paling penting. Untuk garam, mesti guna sudu teh. Anda semua tahu sudu teh bukan? Sudu kecil yang digunakan untuk membancuh kopi itu. Ia jauh lebih kecil daripada sudu makan. Guna sudu teh untuk menyukat garam dan masukkan betul-betul separuh sahaja. Sukat penuh 1 sudu teh, kemudian buang separuh, hanya masukkan baki separuh itu. Ini adalah kuantiti yang cukup. Letak banyak akan menyebabkan kulit kepala pedih. Letak sikit tidak akan berkesan. Keempat, masukkan 2 sudu makan syampu. Kenapa letak syampu? Ia adalah supaya campuran tidak meleleh. Syampu memberikan kelekatan yang membantunya melekat dengan baik pada rambut. Kacau rata dengan penyepit. Kacau sehingga campuran sebati dan tidak berketul. Apabila ia berwarna coklat gelap, ia sudah siap. Sekarang tiba masanya untuk menyapu pada rambut. Rambut sudah dikeringkan sepenuhnya, bukan? Guna jari untuk mengambil campuran kopi dan sapukan pada kawasan yang banyak uban terlebih dahulu. Sapu dengan teliti mengikut urutan dari atas kepala, kedua-dua belah pelipis dan belakang leher. Selepas selesai menyapu, pakai penutup kepala plastik. Jika tiada, boleh guna beg plastik untuk membungkus rambut dan tunggu selama 30 minit. Sila lihat jam dan tunggu betul-betul 30 minit. Selepas 30 minit, buka penutup kepala. Bilas dengan air suam. Jangan guna syampu. Hanya bilas perlahan-lahan dengan air. Bilas sehingga semua serbuk kopi hilang. Tepuk-tepuk dengan tuala untuk mengeringkan air. Jangan gosok dengan kuat. Keringkan dengan pengering rambut. Sila lihat ke cermin. Rambut anda akan bertukar menjadi hitam. Sebaik-baiknya jangan guna syampu sehingga keesokan harinya. Cuba bertahan untuk 1 hari. Dengan cara itu, pigmen akan melekat dengan kukuh. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja. Tidak susah, bukan? Hanya dengan bahan-bahan yang sedia ada di dapur dan 30 minit sudah cukup. Hanya perlukan 1 sudu makan dan 1 sudu teh sahaja. Selama 35 tahun menjual pewarna rambut, saya telah mengambil wang simpanan hari tua anda yang berharga. Dengan rasa bersalah itu, saya telah mencuba 127 kaedah dalam setahun. Saya telah gagal 126 kali. Tetapi saya tidak berputus asa dan kaedah yang saya temui inilah dia. 217 orang telah mencuba dan 93% telah berjaya. Sekarang giliran anda. Mulakan dari hari ini. Jangan beli pewarna rambut lagi. Dengan wang itu, anda boleh memberi duit belanja kepada cucu dan membeli makanan yang sedap untuk diri sendiri. Setahun, anda boleh jimat hampir RM1,000. 10 tahun sudah hampir RM10,000. Dan ada satu lagi perkara yang lebih penting. Kulit kepala anda akan menjadi sihat. Anda tidak perlu lagi membakar kulit kepala anda dengan bahan kimia. Rambut akan kurang gugur. Tiada lagi rasa gatal. Anak cucu anda pasti terkejut. Nenek nampak muda. Atuk, rambut dah hitam lah. Anda akan mendengar kata-kata seperti itu.
Setiap kali melihat ke cermin, mood anda akan menjadi lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda tahu mengapa saya membuat video ini hari ini? Ia adalah kerana saya mengharapkan perkara-perkara baik akan datang kepada anda. Jangan tertipu lagi dengan pewarna rambut yang bukan-bukan. Lindungi kesihatan dan wang anda. Jika video ini bermanfaat, sila tekan butang langgan. Jika anda tekan juga butang suka, maklumat ini akan tersebar kepada lebih ramai pakcik dan makcik, dan sila tinggalkan komen. Jika video hari ini bermanfaat, sila tinggalkan nombor 1. Saya akan periksa setiap komen satu persatu. Sila kongsikan kepada keluarga. Beritahu rakan-rakan yang risau tentang uban. Marilah kita hidup sihat dan muda bersama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan, mulakan dari hari ini. Buka kabinet dapur dan ambil kopi serta garam. 30 minit sudah cukup. Anda juga boleh melakukannya. Biarlah ubat untuk ahli farmasi, makanan untuk Encik Jamal. Semoga anda semua sihat selalu hari ini. Terima kasih.